Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak check BP untuk kanak-kanak. Ada kanak-kanak umur 8 tahun, 6 tahun di mana lengan mereka kecil dan tak sesuai guna kaf dewasa. Okey, bila pakai kaf dewasa, velcro dia tak boleh nak gam. Tak boleh nak gam pun. So, velcro dia akan terlebih daripada dia punya tempat lekat. So, dia tak boleh nak gam. So, apabila jadi keadaan yang macam tu, tuan-tuan perempuan ada dua cara lah. Satu, tuan-tuan perempuan boleh cek di bahagian kaki. Okey, di bahagian kaki macam mana? Nak tunjuk. Okey, kalau boleh selak sikit, cari kalau dia boleh buka kasut lagi bagus. Cari bahagian yang hampir dengan buku lali yang ada urat hijau dekat atas. Yang tu bahagian yang ada nadi arteri lah. Okay, so dia punya arah, dia punya wire biru akan ada dekat bahagian atas buku lali yang dalam tu. Kemudian yang lain kita lekatkanlah. Okay, minta kaki dia kalau boleh bengkok lutut dan straight macam ni. Dan kita check BP lah. Okay, itu cara pertama. Cara kedua, disebabkan oleh velcro tak lekat, kita kena pegang bahagian yang kena velcro tu tersebut. Okey, contohlah yang ni kanak-kanak tak lekat. Sebab yang ni saya sebagai contoh, dia yang lengan paling kecil lah. So, okey, kalau velcro tak lekat, kita pegang lembut. Pegang lembut macam ni. Dan bila dia pump, okey, kita jangan kuat sangat. Okey, pegang biasa saja. Okey. Okey. So, bila dia naik, kita lah jadi tukang lekat dekat bahagian kaf ni, supaya dia dapat membaca tekanan darah pesakit. So kalau kata kaf tak sesuai, boleh guna kaki ataupun kita sendiri pegang bahagian kaf ni. Okey, terima kasih kerana menonton.